Saya nak minta tolong banyak-banyak dekat netizen di luar sana yang mana ada suami, isteri, rakan-rakan, saudara mara, dia ada tanah 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar, 4 ekar, 100 ekar. Tapi daripada dulu dia kata dia nak senyap. Senyap pun. Dia kata dia nak usahakan tanah, tapi tak usaha-usaha sampai sekarang ni. Ada 10 tahun ni ada ni. Cuba komen dia dekat bawah, minta dia jelaskan kenapa dia tak usahakan lagi. Dan kalau dia kata, dia balaslah dengan komen-komen yang positif. Dia kata, saya tak usahakan tanah sebabnya benih saya tak ada lah. Korang yang ada benih ni sila komen balik. Ambil benih dekat kebun saya. Ni contoh saya lah akan komen balik. Ambil lah pisang ni, ataupun paling cikai lah ni, ubi kayu. Ubi kayu ambil secara percuma je. Saya ada belambak ni, ambil tanam dekat kebun anda. Ataupun datang pula, saya kata, geng-geng yang tak ada tanah. Dia kata saya nak sangat usaha tapi tanah tak ada. Datang pula geng-geng yang ada tanah ni kata, silalah ambil tanah saya ada 10 hektar, sila usahakan. Macam tu. Jadi kita nak perbincangan dekat bawah ni macam kerajaan dan pembangkang. Kita nak mencari pergaduhan ni, bukan pergaduhan, perbincangan ni untuk mencari solusi untuk memajukan pertanian di dalam negara kita. Okay guys, saya sambil bercakap ni dah siap dah 1 pokok pisang ditanam. Okay guys, bye. Assalamualaikum.